Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini, kami akan berkongsikan pengalaman dan proses kami menyiapkan tugasan falsafah dan isu semasa yang bertemakan kemanusiaan. Proses pembincangan kami dimulakan dengan sesi pembincangan di luar kelas. Ini merupakan sesi brainstorm yang sangat penting bagi menjana idea-idea daripada sudut pandangan yang berbeza antara satu sama lain. Bukan itu saja, kita juga melakukan sesi pembincangan di dalam kelas kerana ini adalah peluang bagi kami menjana lebih lagi idea sewaktu pembelajaran. Untuk memastikan projek kami selari dengan kehendak soalan, kami juga menjalankan sesi pembincangan dan konsultasi bersama pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Amirul Ashraf. Di samping itu, kami juga turut menjalankan aktiviti temu bual bagi mendapatkan perspektif yang berbeza daripada orang awam. Maafkan saya, boleh saya interview akak sebentar? Boleh. Apa pandangan anda tentang isu penindasan terhadap golongan lemah di masyarakat hari ini? Pandangan saya tentang isu penindasan terhadap golongan lemah tidak patut dicontohi oleh generasi kini. Menurut anda, apakah nilai kemanusiaan yang paling penting untuk menghalang penindasan? Nilai kemanusiaan yang paling penting untuk menghalang penindasan adalah rasa simpati. Bagaimana perasaan anda bila melihat orang yang tidak berdaya dilayan secara tidak adil? Perasaan saya ialah berasa kasihan dan orang yang tidak berdaya ni sepatutnya dibimbing dan dilayan secara adil. Sebab kalau kita tak peduli, mungkin keadaan akan jadi lebih teruk lah. Sebagai manusia kita perlu ada perasaan simpati, kasihan untuk membantu orang lain. Sebab dengan ada perasaan tu kita cenderung untuk membantu orang lain. Saya berharap masyarakat lebih berani bersuara apabila nampak keadilan atau penindasan. Dan saya berharap masyarakat lebih belajar menghormati antara satu sama lain supaya ketidakadilan dan penindasan ni tidak berlaku lagi. Seterusnya adalah fasa pelaksanaan visual. Di sini menunjukkan bukti komitmen ahli kumpulan kami dalam aspek teknikal, contohnya dari segi rekaan poster, suntingan video dan juga pencarian maklumat. Setiap jam yang diluangkan untuk meneliti rekaan dan menyusun footage adalah cerminan dedikasi kami dalam memastikan hasil akhir projek ini mencapai kualiti yang paling tinggi. Setiap proses pasti ada cabarannya. Kami juga menghadapi pelbagai jenis cabaran, antaranya masalah cuaca dengan terpaksa meredah hujan lebat dan kawasan banjir demi menjalankan projek ini. Selain itu, ketidakhadiran ahli pada saat-saat kritikal juga menguji kemahiran kami dalam menguruskan waktu dan juga projek. Namun, perkara itu bukanlah menjadi masalah bagi kumpulan kami kerana kami juga mempunyai pelbagai alternatif lain bagi membincangkan projek kami. Sebagai contoh, kami mengaktifkan platform pembincangan dalam talian bagi memastikan komunikasi antara ahli kumpulan sentiasa terhubung walaupun tidak hadir secara fizikal. Ini membuktikan tanggungjawab moral kami untuk memastikan momentum kerja terus berjalan tanpa menjejaskan kualiti tugasan. Sekian itu sahaja video kami mengenai proses pelaksanaan tugasan ini. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah dan semua ahli kumpulan atas segala usaha dan komitmen yang dicurahkan. Sekian, terima kasih.